Guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak buat apa? Hari ni Najman cakap dia nampak hantu dekat rumah baru aku ni. Berdalah man. So, macam korang tahu, aku baru je pindah dekat rumah baru ni. Dan sekarang ni Najman cakap dekat aku dia nampak hantu. Serius lah Najman? Ya, tapi cantik juga. Tapi seram. Tak masalah, sekarang ni aku tak kisah tu. Aku cakap kau nampak hantu ke, betul ke? Yelah. Kau tahu tak aku baru pindah rumah ni? Tak sampai berapa hari lagi dah kau cakap ada hantu dah. Kau serius? Kau nampak kat mana? Mana ada aku mimpi, aku nampak ni. Kat mana? Ke bawah? Okey, kalau macam tu jom kita pergi tengok. Kita pergi tengok sama-sama. Sekarang ni belum malam lagi, so aku berani sikit macam tu. Dan sambil-sambil tu aku boleh tunjuk dekat korang suasana rumah aku, keadaan rumah aku macam tu. Sebab korang pun tak pernah tengok lagi kan. Tapi aku minta maaf banyak-banyak lah sebab rumah aku buruk lagi. Sebab aku tak siap kemas lagi. Ada banyak barang sepah-sepah lagi. So aku minta maaf kan. Tapi tak apalah, jom kita pergi cari. Tujuan utama kita nak... Aku rasa kau yang hantu ni. Tak, betul aku nampak kat bawah man. Ya? Ya. Bukan kau hantu? So tak apalah, jom kita pergi cari hantu yang Najman cakap dia nampak tu dekat rumah aku. So aku harap hantu tu tak menyeramkan sangat lah sebab jom, let's go. So guys, macam korang tengok ni keadaan bilik aku ni, tempat meja aku buat kerja, tempat aku shoot video apa semua tu. Yang mana korang tengok aku buat video lepas ni, aku shoot dekat sini. So korang tengok lah, ni office aku tau. Korang tengok ada sofa dekat situ, lepas ada aircon. Lepas tu korang tengok ni. Sekarang ni siang so tak ada benda yang menyeramkan. So kat sini pula korang tengok, ni siapa ni? Ni barang-barang TikTok, barang-barang yang aku buat kerja TikTok. So jom kita pergi tengok dekat dalam rumah kita pula. Ada hantu. Ya juga kan. Sebab kita nak pergi tengok bawah ni sebenarnya nak tengok hantu. Aku dah standby. Kau bukan hantu nanti. Okay, jom kita pergi tengok. So ni dia. Sekarang kita berada dekat tingkat 2. So kalau tengok, ni bilik aku punya bilik, bilik master tapi sepah lagi. Korang nak tengok ke? Aku tunjuklah sekejap. Korang tengok lah. Masih banyak lagi benda nak settle apa semua tu. Macam tu. So tak apalah, jom kita pergi dekat bawah tempat yang aku tempat aku nak tunjuk dekat korang. Tempat favourite aku. Jom. So jom kita pergi dekat tempat favourite aku. Jom, let's go. So sekarang ni kita dah ada dekat dalam rumah. Dan ni tempat favourite aku sebab aku baca buku apa semua dekat sini. Sebab aku rasa macam tenang macam tu. Korang tengoklah dia punya cahaya matahari ni semua. Tapi bila malam, rumah ni menyeramkan jugalah sebab terlalu besar tingkap dia. Lepas tu biasalah, besar kan. Dah ni kenapa ni weh? Hantu lah. Orang tak cari hantu macam tu. Hantu. Korang tengok, ni aku punya macam aku letak-letak barang yang aku tak guna macam tu lah. So dekat sini ada benda-benda list yang aku nak buat tapi aku tak buat lagi macam tu. Ni sebenarnya lama dah tapi aku tak buat lagi. Lepas tu ni kita ada rotan. Nak rotan dah, masalah kau tengok apa tadi? Aku nampak ada benda man. Ada benda apa? Memanglah ada barang apa ni. Tertungging-tungging. Macam tu. Kenapa weh? Kenapa? Tengoklah. Kenapa? Cuba kamera pergi dekat. Apa benda? Kenapa? Ada apa? Tekah. Tengoklah. Weh! Weh, jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Kau yang jumpa benda ni. Okey, macam ni. Kita pergi ambil dulu tangan tu. Lepas tu kalau macam Kau lah ambil rumah kau. tak lah, kau kenal lah teman aku. Kau yang jumpa kan? Selama ni aku duduk 2-3 hari ni tak ada benda pelik-pelik lagi. Kau yang jumpa benda pelik-pelik sekarang ni. Macam ni, kita pergi ambil tu. Lepas tu kita tengok. Kalau macam dia tu bahaya, kita call polis terus. Call polis. Aku guna. Okay, aku ambil, call polis. Aku pun ada nombor polis. 999. Oh. Boleh? Okay, kamera, sini. Aku nak pergi ambil tangan tu. Dah kenapa? Tak ada suruh aku ambil. Aku takut tangan tu melompat. Sabar dulu. Yang kau ketuk tangan aku. Berdalah man. Weh, macam mana ada tangan dekat rumah aku ni weh? Tengok tu, tulang. Weh, kita kena call polis ni. Cuba kau pegang. Tak boleh weh. Weh, kita jumpa tangan.
Dekat dalam rumah aku. Bukan aku yang jumpa, Najma yang jumpa. So kalau polis datang, Ini rumah kau. memanglah. Tapi kau yang jumpa. Selama ni aku duduk tak pernah aku jumpa pelik-pelik ni. Balik tu, Man. Kau sabar. Kau settle dah ni. Korang, aku jumpa tangan dekat dalam rumah aku. Weh, kau tengoklah. Kenapa kau ni? Kenapa kau ni? Kenapa tangan orang kau nak buat macam tu? Apa benda lah punya perangai? Ini semua setan, Man. Setan. Tahu lah, tapi janganlah buat macam tu. Kau nak wasakkan tangan orang. Man, go. Sikit ni, Man. Kau dengan tangan satu pada bukan sampai apa. Betul, Man. Aduh. Sikit. Mam. Kau tak orang. Buka dia. Weh, aku dapat mesej. Sabar. Dia cakap pulangkan tangan aku. Pulangkan tangan dia? Nombor tak dikenal. Anu, Aku tak pukul, Man. Aku tak pukul. bukan kau yang pukul tadi. Pulangkan tangan dia? Macam mana dia tahu? Dia sakit kot kena pukul. Ada orang cakap dekat aku, pulangkan tangan dia balik. Tapi masalahnya, macam mana dia tahu kita tengah main dengan tangan dia? Kau lah ni pergi pukul tangan dia, tengok dia sakit dah. By the way, Man, hari dah nak malam. Aku takut nak balik. Lepas tu, Aku balik dulu lah. Golak, Man. nak balik? Kau tinggal aku dengan tangan ni? For your safety. Aku gerak ni, Man. Kau nak balik dah? Pasal aku seorang lah. Yelah, nak maghrib ni, Man. Mak aku marah. Balik lambat-lambat. Macam ni kau balik tangan ni? Janganlah. Ni rumah kat sini. Kau pergi tanam kat kubur. Dia nak tangan dia balik. Kau pulang lah. Maksud kau nak balik dah? Tak apa, kau pergi balik dulu. Balik dulu, Tekan balik dulu. Balik sekarang lah. Ya, balik sekarang. Assalamualaikum. Aku salam. Weh, Take care. macam mana ni weh? Najman dah balik. Sekarang ni tinggal aku seorang dengan adik aku Pika tengah rekod ni. Masalah sekarang ni, ada orang cek aku tahu. Dia cakap nombor tak dikenali. Dia cakap pulangkan balik tangan dia. Tapi masalah sekarang ni, macam aku cakap lah, macam mana dia tahu kita tengah main dengan tangan ni? Tak, masalah sekarang ni, kenapa kena pulangkan balik tangan dia? Aku try check dia dulu. Aku tanya dia macam mana apa semua tu, ni tangan dia ke apa. So kita tengok macam mana. So let's go. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.